Orang lelaki boleh tak kena penyakit kencing kotor ataupun kencing kotor ni hanya jangkitan di kalangan wanita? UTI iaitu urinary tract infection, kencing kotor merupakan satu masalah yang sebenarnya kerap, tapi ramai yang rasa benda tu tak penting, dia ambil remeh dan bila dah kritikal baru datang ke hospital. Dan ingin saya nyatakan di sini, UTI bukan hanya masalah penyakit di kalangan kaum wanita sahaja, kerana kaum lelaki juga ada kemungkinan boleh kena UTI. Daripada apa yang saya lihat sepanjang saya menjadi doktor ni, 30% pesakit saya yang ada UTI adalah kaum lelaki, 70% adalah kaum wanita. Sebab kenapa perempuan lebih senang kena UTI adalah kerana salur urethra, iaitu salur kencing perempuan lebih pendek berbanding lelaki. Jadi infection, jangkitan kuman daripada luar lebih mudah masuk ke dalam badan perempuan, dan bila ini berlaku, seseorang itu akan ada penyakit UTI. Mungkin ada yang tanya, UTI ni macam mana? Apa simptom dia? Macam mana nak kenal pasti? Jika seseorang itu ada kencing kotor, iaitu urinary tract infection, pertama sekali dia akan komplain sakit nak buang air kecil. Mungkin rasa pedih, rasa ngeri, ataupun mungkin juga bila dah nak kencing tu pergi pilih air, keluar sikit je sedangkan rasa macam nak sangat buang air. Lepas itu rasa tergesa-gesa, dan jika mereka tidak datang ke hospital ataupun klinik bagi mendapatkan rawatan, ada kemungkinan jangkitan itu akan menjadi lebih teruk sehingga mereka start demam, loya, muntah. Ada juga kemungkinan kencing boleh berdarah. Bila seseorang itu dikatakan mempunyai recurrent urinary tract infection ataupun terma mudahnya jangkitan kencing kotor berulang kali? Untuk definisi recurrent urinary tract infection, iaitu mendapat jangkitan kencing kotor yang kerap, ialah bila seseorang itu didiagnose ada UTI melalui ujian air kencing sebanyak 2 kali dalam masa 6 bulan ataupun 3 kali atau lebih dalam jangka masa setahun. Definisi ni boleh terpakai untuk lelaki dan juga perempuan. UTI yang seseorang tu dapat mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali, yang itu normal. Sebab dalam perempuan, sepanjang hidup dia, 50% to 70% dia mesti kena UTI sekali. Kalau kaum lelaki ada gejala kencing kotor, apa patut mereka buat? Doktor dekat mana mereka patut jumpa? Kalau ada lelaki yang rasa dia ada simptom kencing kotor macam yang saya nyatakan sebentar tadi, mereka boleh berjumpa dengan doktor klinik berdekatan rumah buat permulaannya. Doktor akan buat pemeriksaan air kencing dan pastikan betul ke dia ada UTI. Jika ada, doktor akan bagi rawatan seperti antibiotik. Selepas itu, sekiranya masalah itu masih berterusan, simptom tidak reda, ada kemungkinan doktor akan merujuk kepada pakar urologi untuk membantu pesakit tersebut. Apa perbezaan rawatan untuk jangkitan kencing kotor dengan batu karang? Adakah antibiotik sahaja mencukupi macam jangkitan kencing kotor yang biasa? Bila ada batu ni boleh menjadi tempat di mana kuman membiak. Bila seseorang itu makan antibiotik untuk merawat UTI, dia hanya merawat air kencing tersebut. Tetapi batu yang masih ada di dalam saluran kencing, tak kisahlah dalam buah pinggang ke, dalam salur ureter ke, dalam pudi kencing ke, dia jadi rumah tempat untuk kuman itu membiak. Jadi selagi batu itu tidak dikeluarkan melalui proses pembedahan ataupun rawatan-rawatan lain, masalah jangkitan kencing kotor ini akan kerap berlaku. Video ni sangat bermanfaat untuk semua di luar sana, tak kisah lelaki ataupun perempuan. Ingat, jangkitan kencing kotor boleh menjangkiti lelaki ataupun perempuan, dan ada kalanya boleh dapat jangkitan kencing kotor berulang kali ataupun jangkitan kencing kotor dengan batu karang. Jadi jangan lupa untuk berjumpa dengan doktor berdekatan dengan anda, dapatkan nasihat perubatan yang terbaik. Saya Dr. Siti Nur Masyitah binti Ma'ruf, pakar urologi di Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.